Okey, kereta kita keluarkan wiring ni, kita bersih-bersihkan sikit lah Banyak sangat tahi tikus ni. Tahi tikus banyaknya jadi sarang dia dah. Okey, nampak kan kat sini? Lapang kan, tak ada wire. Kat sini dekat wiring dia ni, okey, dia ada cover untuk wiring ni lah Kita buka ni. Okey, ini untuk kita nak buka ni sebab apa? Kita nak siang lah wayar ni. Kita nak asingkan lah. Kita nak biar macam tu buat tempat jalan baru lah lalu bawah. Biar kemas sikit lah. Kita buka cover ni. Kalau nak simpan. Kalau nak buang Kalau nak pakai balik ke mana tahu satu hari nanti kita pakai balik. Jadi kita buka lah cover ni. Okey. Settle kita cabut ni cover untuk wiring ni lah Kita nak masukkan wire injector tu masuk dalam lubang ni. Okey. Pergi 1 2 3 4 okey. Nak masuk sini biar dia kemas lalu bawah semua. Jadi nanti semua lalu bawah lah. Atas tak nampak lah, okey. Jadi kita kena siap satu tanda dulu. Lepas tu tengok mana satu Lalu sini. Lalu lubang ni untuk kita lalu bawah ni. Semua wire ni akan lalu bawah Jadinya atas kemas dia kosong. Okey. Apa-apa nanti aku sambung balik lah video, okey. Apa-apa cargas.